Okey, ini adalah borang CP58 yang mana borang CP58 ini akan digunakan oleh syarikat untuk diberikan kepada ejen sekiranya syarikat tersebut ada membayar sebarang komisen untuk ejen-ejen mereka. Okey, kita boleh gunakan template ini in case kalau kata kita memang tidak menggunakan apa-apa sistem dan kita masih lagi mengisi borang CP58 ini untuk diberikan kepada ejen secara manual. Jadi dengan menggunakan template ni, kita hanya perlu untuk mengisi detail maklumat ejen yang ada seperti dalam data ni. Ni saya sediakan sampel saja untuk data ni. Kita sediakan nama, nombor kad pengenalan, kod cukai, alamat, jumlah komisen dan sebagainya. Kalau kata ada pakej pelancongan dan lain-lain bayaran, kita masukkan semua sekali. Kemudian setelah kita selesai masukkan semua maklumat, kita pergi saja kepada tab CP58 ini. Contoh di sini kita pilih julat dan kita pilih jana CP58, pilih julat tambah kelajuan. Kenapa kita kena pilih julat dan tambah kelajuan? Pertama sekali sebab untuk kalau kata kita ada banyak data, so kita perlu untuk memilih beberapa perkara supaya dia tidak gagal apabila dia generate folder ini kepada ataupun file ini kepada PDF. Jadi pada bahagian ni kita akan tengok dia start dengan row 2 dan dia berakhir pada row 24 lah. Jadi apa yang kita boleh buat di sini, kita pilih jana CP58. Ni kita akan buat secara bulk lah. So kita boleh, kalau kata nanti ada yang gagal saja, kita akan jana semula yang gagal saja. Kemudian jana CP58 individu sekiranya kita nak buka satu persatu sahaja. Okey, so kita pilih di sini jana CP58, pilih julat dan kelajuan. So dia akan keluar begini lah. Dia akan keluar begini. So dia kata seimbang lah. Kita ambil mode kelajuan dia, speed mode dia kita ambil seimbang. Supaya apa? Kita nak mengelakkan dia supaya gagal lah. Okey, so dia start pada row tadi saya sebutkan, dia start pada row kedua di sini dan dia berakhir pada row yang 24 lah. Jadi dia dah auto detect di sini. Kemudian dia akan start, kita boleh start sini, tekan sini mula jana. Tekan sekali saja. Okey, so kita tekan mula jana. So dia dah akan start untuk dia generate kita punya borang CP58. So bila kita dah tekan tu, okey, dia akan keluarkan log di sini. Dia akan nampaknya dia dah generate satu log CP58 di sini. Dia masukkan log CP58 di sini. Kemudian dia dah start tunjukkan CP58 yang sedang di generate. Kita ada lebih kurang dalam 24 file. So dia dah generate lah. Sekarang ni daripada satu persatu. So dia akan ambil julat daripada 2 hingga 24. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya, kalau kata kita pergi kepada folder Google Drive yang kita createkan untuk CP58 ni, sebenarnya kita akan nampak dekat sini pun dia dah generate PDF file. Okay, so dia akan generate PDF file. Dia akan terus masuk ke dalam folder ni. Tengok dia dah generate. So dia akan generate sehingga semua yang sehingga semua yang kita minta dia untuk generate tu dia siapkan. Okey, dia telah pun siapkan. Jadi kita boleh tengok dekat sini log, dekat sini dia akan tunjukkan lah statusnya berjaya ke gagal ke dan sebagainya. So dia akan tunjukkan log tu di sini. So dia akan generate. By the time dia generate, kita akan nampak lah dia punya log di sini. Dia akan tunjukkan progress generation ataupun progress dia generating CP58 untuk borang kita ni. Jadi once dia dah siap pun dan sebagainya, kita boleh terus submit dan terus kita bagi kepada ejen kita untuk mereka simpanan mereka ataupun untuk apa-apa kegunaan yang mereka perlukan dengan borang CP58 kita. Jadi di sini, so semua sekarang ni kita dah generate 15 data, 15 row kita dah generate. So dia akan generate sehinggalah habis. Dan di sini juga dia ada link diberikan juga, link untuk setiap borang yang telah pun di-generate. Okey. So kita akan tengok satu folder ataupun satu file kita yang gagal. Okey, ini adalah satu file kita yang gagal. So kita akan tengok macam mana kita nak regenerate balik borang tersebut setelah borang tersebut gagal. Okey, setelah borang tersebut gagal, macam mana kita nak generate balik, kita akan tunjukkan selepas dia selesai lah.
Selepas selesai ni kita akan tunjukkan macam mana kita boleh generate balik borang yang gagal tersebut. Okey, so daripada banyak-banyak ni, daripada banyak-banyak file yang kita generate, kita ada satu yang gagal. Okey, satu yang gagal. Okey, so dia tunjuk sini dah siap. So berjaya 22, gagal satu. So dia skip kosong. Okey, so maksudnya satu saja yang gagal. So macam mana kita nak buat dengan yang gagal ni? Kita tekan OK. Kemudian kita pergi jana semula yang gagal saja, tekan di sini. So skrip akan running. Dia akan cari yang gagal saja. Kita tengok yang gagal ni adalah nombor 16. Nombor 16. So dia akan ulang balik di sinilah. Okey, so dia kata dekat sini berjaya. Jadi kita sebenarnya kita ada 23. So row gagal 1. Okey, so dia dah berjaya lah. Okey, so row 16 ni dia dah berjaya siap. Jadi pada data ni kita dah tengok, kita dah ada semua maklumat kita yang mana kita perlukan untuk ejen kita. Kalau kata kita nak buka dia punya folder output dia, tekan saja sini buka folder output. Kemudian klik saja untuk folder output di sini. Okey, so kita akan tengoklah semua borang CP58 yang telah pun kita generate untuk ejen kita.